Duit raya ke, duit orang sedekah ke, boleh lah. Saya juga boleh buatkan akaun kepada anak-anak. Ibu ayah yang nak buka akaun anak-anak boleh. Bawah 18 tahun. Ada tak ibu ayah yang nak buatkan akaun kepada anak-anak bawah 18 tahun? Boleh. Juga boleh menabung serendah 100. Duit raya ke, duit orang sedekah ke, boleh lah. Menabung dalam akaun mereka sendiri. Cuma untuk akaun anak-anak ni saya gabungkan sekali. Jadi ibu ayah lah salah seorang ibu ayah yang kawal akaun anak tersebut sebelum mereka cukup umur 18 tahun. Bagi saya untuk akaun anak-anak ni kan bawah 18 tahun ni untuk tujuan dana pendidikan masa depan mereka. Tak kisahlah apa-apa kan. Boleh buatlah apa-apa. Dana pendidikan, apa lagi? Apa-apa mereka nak kerja ke, nak mula kehidupan, tempat kerja baru, apa-apa je lah. Ada emas, tentu-tentu kita ada duit. Ada duit, belum tentu ada emas. Ada emas, tentu-tentu kita ada duit. InsyaAllah tuan-puan, boleh, semua kita boleh. Tuan-puan jangan lupa berkawan dengan saya. Mana tahu kan, nak berkawan dengan saya dulu, nak belajar dulu ilmu keuangan berkenaan dengan emas, boleh berkawan dulu dengan saya. Boleh follow saya. Bermula dengan ilmu pun tak ada masalah.